Jual fake. Engkau kan memang macam tu lah perangai kau kan. Pantang orang buat live jual fake. Lepas tu dah jual fake, kau diam 6 bulan. Lepas tu kau katalah duit susu pula tak ada. Inilah kerja korang. Tak jual fake, minta duit susu, minta duit pampers. Dah beranak, kau dah sedap. Lepas tu kau mengembung. Lepas tu kau minta duit pampers, kau minta duit susu. Kau ingat kita orang ni bapak segera ke? Macam tak ada kerja lain nak kena aturkan kau. Tak ada aku tengok geng-geng ni kan. Dia jual fake. Lepas tu cukup 9 bulan, dia keluar platform baru. Tolong saya duit susu dah tak ada, paper dah tak ada. Macam mana aku tak geram perangai geng-geng macam ni? Geram je aku. Kecil besar je aku tengok. Tak boleh kak. Macam ni kita kena bantras. Mana boleh kita diamkan? Dia datang ke akaun kita, dia jual. Nak tak ni. Dia offer macam mana? Banyak laki gila kat luar sana tu kak. Sedangkan biawak ke komando pun banyak. Komando pun banyak. Lepas tu ada tenggiling pun banyak kat luar tu. Siapa yang tak nak kak? Kisahlah rupa kau macam dugong ke, muka kau macam lembu ke, muka kau macam ikan talapia ke, ikan di BKL ke. Kalau kau dah ada benda tu, diorang tojah ke, tambah pula bulan puasa ni. Jin memanglah setan kena ikat. Jin tu, jin tanah keluar, jin langit keluar, jin pokok. Semua jin keluar menghasut mereka untuk membuatkan benda-benda dosa. Diorang suka. Lepas tu pula bila dah beranak nanti kan, kau minta lah duit susu lah, apalah. Dia ingat macam kita ni macam bagian putih-putih UMNO. Macam kita tak ada kerja lah lagi nak buat. Macam untuk dia je lah, masa depan dia lah. Macam dia seorang je ada anak. Macam kita tak ada anak. Kena ajar kak, kena cakap kak. Dia pergilah Puteri UMNO lah, dia pergilah jabatan sana lah, perikanan lah, apalah, minta duit pampers lah, minta duit ni lah, minta semua tak dapat lah, tekun lah, tekan lah, semualah. Kau dah pandai menekan, kau minta lah tekun lah, apalah. Mula-mula tak nak kau fikir benda tu. Geng-geng macam ni kena cakap kak. Benda macam ni kita kena cakap. Jangan macam ni kak. Lepas tu dia kata lah, pampers dah tak ada, susu dah tak ada. Macam mana daripada awal pun dia dah buat dah iklan-iklan benda-benda yang tak baik ni. Dia tepuk je lah. Tepuk. Lepas tu beranak. Senang lah kerja dia. Dia tepuk beranak. Lepas tu dia buat anak. Lepas tu dia minta susu. Lepas tu pampers semualah kita. Kita pula yang jenis yang bengong-bengong ni. Pergilah bagi dia. Kala daripada awal dia dah buat dah perancangan untuk memang hidup dia tu semuanya tu urus. Kan? Dia dah buat perancangan tu 9 bulan ke hadapan. Apa dia nak rancang. Orang macam ni geliga otak dia, pandai buat duit